Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam Jam Besar TV. Ni petang ni saya nak ke Lancang, Kampung Bongsu Lancang. Saya ada jemputan untuk jadi juri karaoke. Brother Ipin jemput saya. Ni Kodong jugalah. Dah Kampung Lancang ni tak jauh di sini, Karak Lancang. Lebih kurang dalam setengah jam perjalanan. Saya dijemput untuk jadi juri untuk pertandingan karaoke dekat Kampung Lancang, Kampung Bongsu. Ada 25 peserta tak silap saya. Siang dia buat sukaneka, malam dia buat pertandingan karaoke untuk orang kampung. Dalam masa yang sama, saya dijemput untuk menghidangkan syakibait untuk orang kampung. Jadi malam ni lah satu penghargaan daripada Brother Ipin. Kita jumpa di sana malam ni bersama saya punya syakibait kentang goreng untuk Kampung Bongsu Lancang. Pertandingan 25 orang peserta karaoke, 5 pemenang, 10 orang sogati. Mana 25 peserta, 15 orang dapat hadiah. Kita jumpa nanti kat sana Apapun saya udah ucapkan terima kasih kepada Brother Ipin, supporter. Hari ni jadi saya Melissa Band pun dah tak ada nampaknya. Jadi saya bergerak daripada bawah balik lah. Saya nyanyi di pentas-pentas karaoke pun tak apa. Korang panggil saya jadi juri. Jadi kalau korang nak panggil saya jadi juri pun boleh. Nak buat syakibait sekali pun boleh. Tapi kalau dekat-dekat area Pahang boleh lah. Kalau jauh-jauh, maklumlah kenderaan pun macam ni kan. Dengan kanopi, dengan meja sekali, dengan apa semua, dapur-dapur semua dalam bonet ni. Apa pun nanti kita boleh bincang. Kalau siapa-siapa nak jemput saya, dari sini Bentong boleh lah. Jemput. Bayaran pun murah-murah je. Dan tak apa, memula pada bawah balik. Kita jalan terus. Kita jumpa kat sana nanti. Hari ni saya ada di Kampung Bongsu Lancang. Hari ni saya bersama saya punya syakibait, kentang goreng berperisa, BBQ, hot spicy, macam-macam rasa ada. Dan saya langsung malam ni saya diundang ke sini untuk dijemput sebagai juri. Saya bawa kentang goreng, syakibait bersama Brother Carol, Adam semua ada. Ni kita punya Brother Ipin. Ini Brother Ipin selaku penganjur. Brother Ipin nak cakap sepatah dua kata, apa nak cakap? Terima kasih Abang Ajak. Malam ni kita ada pertandingan karaoke. Jadi Abang Ajak akan jadi pengadil. Di samping tu kita ada makan-makan lah. Ada barbecue, ada nasi. Lepas tu Abang Ajak punya kentang, ada aiskrim, aming. Ni yang ada kat kita lah. Berapa peserta malam ni? Malam ni ada 24 bang. 24 peserta. Yang tak boleh dibendung lah. Tak boleh dibendung Kalau dia tak masuk dia marah kita. Jadi terpaksa lah kita ambil 24. Jadi Abang kena mengadili 24 peserta lah hari ni. Okey. Terus follow tengok nanti kita peserta mana dalam masa ambil aiskrim. Selaku. Dia nak dekat jangan lagi ni selaku apa? Penaja aiskrim kita. Aiskrim apa Aiskrim Amir Aiskrim. Amir Aiskrim. Berpekalan di mana? Saya di Temelloh. Ini pun dulu kodong-kodong juga masuk dengan karaoke juara ni. Malam ni saya berdua dengan dia jadi juri 24 peserta Ya saya. Kita pilih lah mana yang apa. Jadi ini di Kampung Bongsu Lancang ni. Abang Cik. Menu apa? Apa menu? Menu ini barbecue ayam. Wallah. Saya difahamkan malam ni ada berapa peserta 24 peserta Brother Ipin malam kata saya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya nak ucapkan selamat berjuang pada malam ni. 24 peserta Lagi satu 25. Tak apa, 24 pun okey. Kita buat apa, kita kena habiskan juga. So saya ucapkan kepada semua selamat berjaya untuk semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Ajak Melissa. So kepada peserta-peserta penyewaan pertandingan karaoke malam ni bersedia. Juri kita pada malam ni sendiri pada Abang Ajak Melissa.
lagu daripada saya, iaitu judul Janjimu. Facebook, TikTok, Instagram dan YouTube Ajak Malaysia. I follow you, you follow me. Ini peserta nombor 13, Siti Rwani. Okey. Nombor 12, Rizwan bin Mustafa. Ini peserta yang pertama tak salah saya. Rizwan bin Mustafa. Dia bawa lagu Halil tadi. Semenjak kita berpandangan. Lepas tu nombor 11, Rosnaya. Ya, nomor 10, Nuril. Nuril bukan Nuril. Lagu apa Nuril? Nuril ke apa? Nurin. Yang ke-9, Muhammad Aisyar. Muhammad Aisyar, lagu apa dari Muhammad Aisyar? Muhammad Aisyar Muhammad Aisyar Wahid bin Muhammad. Ada untuk menyampaikan hadiah kepada peserta-peserta daripada nombor 5 hinggalah ke nombor 1. Pitching dia pun okey. Cuma sebutan dia agak kurang jelas. Jelaskan sebutan dia. Ni siapa ni Kudin. Kalau menyanyi sebutan tu biar jelas. Dengan perkataan satu persatu. Okey. Peserta yang keempat ni Syamsul Arifin. Syamsul Arifin. Oh, bangin. Steady lah. Dia seorang pak lagu putih. Melempur kita dibuatnya. Tak apa dia sebutnya. Iyalah. Tapi persembahan dia mantap. Memang mantap. Tengok tadi datang-datang dia tegur saya kata, "Oh, nyanyi lagu apa? Orang putih bang." Jalan kan. Tengok ini dapat nombor 4. Nombor 3.
Kemudian ambil yang bunga nombor 3. Kemudian yang Sagwati ni pun saya tak tahu macam mana ambil nak kira ni. Kena kira lagi ni. Nombor 3. Ni Sagwati. Tercicir pula Sagwati seorang. Ya alamak, awak nyanyi canggih. Alamak. Tercicir awak. Memang awak layak nombor 2 pun. Saya cukup dengan Amir. Okey, masa yang ditunggu-tunggu. Beserta sebutan nyanyian awak sangat jelas. Satu persatu perkataan awak sebut kami dengar. Mungkin awak menang kat situ. Pakaian pun okey. Saya tak tahu ada Amir pun pilih juga Singapura ni. Okey. Okey. Maka menang. Jadi saya nak pilih 2. Ini Sagwati daripada saya sendiri persembahan yang saya tertarik tadi. Ini saya sendiri nak bagi Sagwati. Datang sini lah ya. Saya bagi duit. Ke depan Apa ni? Siapa tadi? Ini lagu apa Yang dia berjoget dengan ada orang lelaki joget dari tu. Siapa tu? Yang nyanyi perempuan tu. Siapa dia? Siti Rohani ya. Saya nak bagi dia. Dia memang sporting gila bersama dia. Ini Sagwati daripada saya sendiri, saya bagi. Walaupun nyanyian dia, sorry lah, nyanyian memang ke laut, tapi persembahan dia memang sporting. Jangan sporting. Ini daripada saya, RM50, Sagwati. Nanti saya tak gunakan terima kasih. Walaupun nyanyian tak seberapa, tapi dia entertain dia bagus. Menghibur kan. Lagi satu saya berkenan dengan yang nyanyi lagu Begin tadi mana? Dia memang sama. Saya suka dengan rap. Tak tahu mana sini kamu sini. Berapa lama awak hafal yang cakap orang putih yang laju-laju tu? Tak hafal. Berapa lama awak hafal tu? Selalu nyanyi. Selalu nyanyi. Berapa lama awak nyanyi lagu tu? Dari kecil. Lagu Begin tu berapa lama awak hafal lagu tu? Oh iya ke? Daripada lagu tu viral. Mungkin dia hari-hari nyanyi kan. Tapi orang kampung, lancang sini boleh nyanyi lagu Inggeris dengan lancar. Itu satu kelebihan, satu kebanggaan pada kita. Kan? Ya, jadi ni abang bagi Sagwati RM20. Awak Selamat jiwa berani. Okey, jadi rappers awak punya syarikat insya-Allah Apa buat satu lagu rap untuk awak. Lagu awak lagu ni. Yalah, jadi itulah dia. Saya nak ucapkan terima kasih. Apa yang terlebih terkurang daripada saya minta maaf dan batin semoga semua terhibur dan juga inilah dekat dengan duit. Okey, kita nak bagi hadiah Sagwati pada juri kita 2 orang ya. Mana satu lagi juri? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami semua di sini dengan keadaan kami yang sederhana ini ya. Terima kasih.